Lihat dalam video ini bagaimana Wan Syukri berwatak munafik dengan memperakui Asy'ariyah sebagai ahli sunnah di Perlis, tetapi memusuhi, mencela Asy'ariyah di Thailand dan mengeluarkan dari ahli sunnah. Tambah-tambah pula, hak peliknya. Abayi kita ni. Abayi. Hak peliknya abayi kita ni dah. Di dalam perhimpunan ulama-ulama ada resolusi persidangan ilmuwan Nusantara kali pertama bertarikh 17 Februari 2024 di Kanga Perlis. Jadi ini adalah gambar-gambar beliau di Perlis, masya-Allah kan. Senyum, tertunduk, malu, hadir dalam majlis ilmuwan Nusantara di Perlis. Masya-Allah, hebat, hebat. Memang ilmuwan. Salah seorang ilmuwan hebat Wan Syukri ni. Nah, dia sebut apa? Dia sebut apa sini? Dia sebut pendirian terhadap perbezaan dalam akidah ahli sunnah. Dia kata mana? Akidah ahli sunnah wal jamaah yang dipilih untuk dijadikan pegangan adalah aliran ahli hadis atau ahli athar, kerana itu lebih mengikut manhaj salafus salih. 1.3, dalam masa yang sama pendirian ini tidak menyesatkan apatah lagi mengkafirkan aliran mazhab lain dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, yaitu Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Pendirian ini tidak menghalang untuk kita berdiskusi secara harmoni dalam isu-isu furu' akidah tanpa permusuhan. Ditandatangani nombor 11 Syekh Wan Syukri bin Wan Ismail Al-Fatani, Musyrif Majlis Ilmi Dumyat, Fatani, Thailand. Tapi lepas debat dengan Dr. Aman jadi lain dah. Nah, lepas debat jadi lain dah. Jadi Asy'ariyah Jahmiyah. Asy'ariyah pun kafir kau. Asy'ariyah falsafah. Ni kita ada dengan A'immatul Jahmiyah. Dia kata kita lah mana kena ngaji ilmu kalam. Dia mau nak kata guna tak sah dengar. Kita ngaji ilmu kalam Yunani kita. Wahyu Tuhan. Tuhan nama apa? Nama Aflatun. Allahu akbar. Pak Nabi nama apa? Tak tahu. Wahyu Yunani hak tu. Kaca. Dia mau nak kata biar kata. Kita ngaji sudah hak kita. Allahu akbar. Inilah akidah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akidah ilmu kalam Yunani kita ni akidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak terang lagi sifat 20. Maaf sebut gitu. 20 ni akidah Nabi. Nah, pasal apa grade 2 Yunani? Walah dia ada pergi etikot makan adami tu pasal apa? Nah, makan adami tu pasal apa? Qadimun naw hadisul afrad tu pasal apa? Ni pelik. Ni munafik ni panggil. Di kertas resolusi dia kata Asy'ariyah Maturidiyah ahli sunnah, tidak mengeluar, tidak mengkafirkan. Kita boleh diskusi furu'-furu' akidah dengan secara harmoni. Boleh lepas diskusi, tak harmoni pasal apa? Pasal dia tak ada modal. Lagu tu kodok tu. Nak kata dia kata kodok tu ame. Lagu ni kau keluar Azhar, anak murid Syali Jumaat. Ni kau kualiti, sedak kata kau dah. Takabur molek. Ni nak kata kamu. Lagu ni kodok tu berhujung, slide-slide pun tak ada. Aku tak ada tu, ada slide debat. Berapa kali debat ada slide lah ke? Debat Ru'yatullah ada slide tak? Ada. Debat sama bahasa ada slide tak? Debat sifat kalah, sifat mani ada slide tak? Aku ke doktor. Ni ke doktor. Ni ke kelas doktor. Tak ada slide, tak ada kajian. Masa setengah jam habis modal. Tanya pula, habis ke masa? Ada modal nak kecek. Habisnya rembah habis. Bas sakoh, tak sakoh habis. Tubik tajuk. Lagu tu ke doktor? Kau nak lipat lah boleh sebut sajalah sibak, lihat lah madelu, makna, mafhum, mantuk. Kau dia sendiri tak faham apa Jadi kesimpulannya Ibn Taymiyah kata Wan Syukri jahil. Okey, apa kata? Buat ni Ibn Taymiyah kata dia sekali lagi kata. Kita semua tahu bagaimana Wan Syukri mengkritik golongan Asy'ariyah dan mengatakan Asy'ariyah ini bukan ahli sunnah. Asy'ariyah dengan Maturidiyah ni dia kata inilah ahli sunnati wal jamaah. Subhanallah. Nampak tu dah? Bukan.